Semua benda nak tiru dan ikut yang bukan Islam. Ni dia main pula budaya prank orang. Kita keluar daripada masjid, kita ambil slipper kawan, kita buat nyorok tak curi, buat nyorok. 1 minit aja. Kawan kita keluar, tengok slipper dia tak ada. Lepas minit kita buat main kat dia, kita kata melawak, hukumnya haram. Hari ni punya prank lebih teruk daripada tu. Dia ambil telur, dia bubuh atas kepala kawan dia. Dia kata prank. Kawan tu pakai baju nak masuk kelas dah. Yang kawan ni dah mandi, dah tukar baju, dia pun tak ada punca. Tak ada punca. Sampai kepada satu tahap kita tengok prank yang ada dalam YouTube, yang ada dalam banyak negara, sehingga sebahagian melibatkan nyawa dan keselamatan. Prank. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita Islam, Allah tak larang untuk kita bersukaria. Syariat Islam tak larang untuk kita ada hobi, untuk kita ada benda yang kita suka untuk kita buat selama mana tidak melibatkan kehormatan orang, tidak melibatkan aib orang, tak melibatkan kehormatan kita, tak melibatkan harta orang, keselamatan orang, tidak melibatkan benda haram. Tindak tanduk kita, perbuatan kita, tengok Islam, apa yang Islam ajar. Kalau tak bercanggah dengan Islam, akan dibenarkan oleh Islam.